Assalamualaikum. Hari ni kita nak bercakap pasal filem License to Kill. Filem ni merupakan filem terakhir Timothy Dalton sebagai James Bond. Okay, yang mana aku tonton dekat Prime Video. Okay, filem ni is very simple, very cun. Dan antara filem yang boleh aku katakan bridge lah daripada filem James Bond lama kepada filem James Bond baru. Sebab selepas License to Kill, we have Pierce Brosnan punya version. So dalam filem ni disebabkan oleh era tu dah berubah, CGI pun dah ada, prostetik dah ada, action sequence pun boleh dibuat dengan begitu kemas. Dan inilah kehebatan License to Kill. Dan kita akan bercakap pasal filem ni yang mana boleh di stream dekat Prime Video. Tapi sebelum tu kita intro. Baik, License to Kill merupakan sebuah filem James Bond yang bagi aku agak asas. Filem ni tak menawarkan misi James Bond yang official. Sebab dalam filem ni James Bond telah ditarik lesen untuk membunuh dia. So senjata dia telah ditarik balik. Okay, bila James Bond ni cuba untuk get rogue sebab dia nak revenge against kematian kawan dia lah, yang merupakan seorang polis yang telah menangkap seorang ahli tokan dedah. Okay, tokan dedah ni memang kau gila. Punyalah menyayat hati sebab dia mati tu dia bagi makan dekat ikan. Bagi makan dekat ikan jerung kan. So dalam filem ni James Bond cuba untuk revenge lah. Dia masuk ke dalam organisation tu. Dia porak-poranda ke organisation tu daripada dalam. Dan kita tengoklah macam mana James Bond ni cuba untuk revenge against kawan dia ni. Okay, dan musnahkan company dadah ni. Yang menariknya, dadah yang dia orang buat ni, dia orang nak seluduk menggunakan petrol. Memang unik guys. Petrol, dadah ni akan dimasukkan dalam campuran petrol dan akan bergaul macam petrol lah. So bila dia bawa lori petrol, no one akan trace dadah ni. So lepas tu sampai dekat tempat dia orang bawa tu, akan ada ahli kimia yang akan pisahkan petrol ni dengan dadah tu. Brilliant guys. Okay, tapi benda yang paling best dalam filem ni bagi aku ialah action lah. Walaupun filem ni tak lagi menampilkan action yang besar macam GoldenEye, Tomorrow Never Dies dan ke-depan yang level Daniel Craig apa semua tu kan. Tapi dalam ni ada action yang begitu besar yang menarik lah. Antara scene yang menarik dalam filem ni ialah scene truck buat wheelie. Aku macam boleh buat lah trailer macam tu. Dan bagi aku scene tu, kalau kata dibuat dengan CGI, dia dah mirip action sequence dalam filem Fast and Furious lah. Tapi ini adalah filem tahun 1980 lebih, 89 itu tak silap. So teknologi yang ada ketika itu tak dapat lagi. Tapi seronok lah sebab dia orang buat tu, memang dia orang buat dengan real, no CGs, no all this AI apa semua, sekaligus menyediakan adegan-adegan tu agak realistik dan agak menarik. Walaupun a few scenes tu memang agak, yalah orang kata tricky sikit nak buat kan. So bagi aku License to Kill adalah satu movie yang ringkas, dendam Bond jadi orang yang lebih bersendiri, tak melibatkan agensi. So benda tu jadikan filem ni agak menarik untuk kita lihat macam mana James Bond ni rupanya ada persahabatan ataupun sikap menghargai kawan tu yang begitu kuat kan. Dan yalah, jahat dia pun memang boleh tahan juga kan. Dan bagi aku antara movie James Bond yang menarik untuk ditonton. Dan aku bagi filem ni 4 bintang. Okay, aku tonton filem ni kat mana? Kat Prime Video. Prime Video ni dia kejap on off tau. Dia punya movie James Bond sekejap ada, sekejap tak ada. So kalau hang dah tiba-tiba buka Prime Video tu, nampak je movie James Bond, layan lah. Sebab kadang-kadang dia akan hilang bila-bila masa. Dia sekejap ada, sekejap tak ada macam tu. Macam Chips More yang dulu-dulu tau kan. So aku rasa itu saja review ringkas aku berkenaan dengan filem License to Kill. Antara movie yang terbaik juga lakonan Timothy Dalton untuk franchise James Bond.
Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.